Free Pacific hasil kolaborasi istimewa antara saya dan pihak hotel. Sepanjang Ramadan ini, kami menghasilkan 18 video resepi eksklusif bersama chef-chef hebat di Free Pacific. Anda semua boleh menonton resepi-resepi ini di semua media sosial Saji Malaysia dan Free Pacific Official. Ianya di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Inisiatif ini adalah komitmen kami untuk terus memperkukuhkan jenama Saji di hati rakyat Malaysia. Bukan sekadar sebagai teman kulineri, tetapi juga sebagai rakan strategik di peringkat industri. Majlis ini turut menjadi platform untuk kami memperkukuhkan komitmen terhadap kempen setitis minyak sejuta senyuman yang telah menjadi tunjang usaha kami dalam memastikan setiap titik minyak yang digunakan oleh rakyat Malaysia membawa senyuman kepada mereka yang bekerja keras di sebalik industri ini. Dengan kehadiran pihak pengurusan tertinggi Felda, Serai Group dan Free Pacific pada malam ini, kami tekad untuk memperhebatkan inisiatif ini demi manfaat masyarakat, khususnya kepada para pekebun kecil dan peneroka Felda. Kerjasama ini juga menjadikan anda sebahagian daripada pergerakan yang lebih besar, membantu kami mencampaikan mesej ini kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan majlis ini, khususnya rakan kolaborasi kami Hotel Free Pacific, Serai Group serta warga kerja Delima Oil dan FGV. Terima kasih juga kepada para tetamu yang hadir untuk sama-sama berkongsi keberkatan Ramadan dan menyemarakkan semangat Aidilfitri. Izinkan saya akhirkan ucapan ini dengan dua rangkap lagu. Minyak saji tiada tandingan, setiap hidangan penuh keikhlasan. Ramadan menjelang penuh keberkatan, Aidilfitri tiba, eratkan persahabatan. Hidangan dijamu penuh selera, saji dan seri pelangi lengkap rasa. Marilah kita raikan rasa pahit dan manis, semua diraikan. Dengan ini saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Berbaki hanya seminggu lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga ingin mengucapkan kesempatan ini, mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin, dan selamat menonton tayangan perdana filem pendek Raya Saji. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syamim. Diminta untuk Encik Syamim terus setia berada di atas pentas. Dan dengan ini kita ingin terus menjemput div-div hormat kita. Dipersilakan untuk bersama-sama dengan Encik Syamim di atas pentas. Dengan ini majlis menjemput yang berbahagia Datuk Sri Ahmad Syafri Cik, Pengerusi Felda. Yang berbahagia Tan Sri Rasta Muhammad Isa, Pengerusi FGV Holdings Berhad. Berbahagia Datuk Dr. Suzana Hidayah Wati Osman, Pengarah Besar Felda. Yang bersama Encik Fakun Niam Uthman, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV. Tidak ketinggalan, kita juga ingin menjemput Cik Sri Haryanti dan juga bersama Encik Razmi Rahman untuk bersama-sama dengan tim korporat lain bagi pelancaran filem pendek Raya 2025. Kita memohon kepada videografer, fotografer, barisan dan media cetak, media elektronik untuk bersedia bagi majlis pelancaran. Nasi